Malaysia sudah lama mengimpikan seorang juara dunia dalam perlumbaan motosikal. Ramai pelumba berbakat telah muncul. Ramai juga yang hampir mencapainya. Namun hari ini, satu nama mula menarik perhatian dunia. Muhammad Hakim Danish Ramli. Persoalannya, adakah beliau benar-benar mempunyai apa yang diperlukan untuk bergelar juara dunia Moto3? Tetapi tanpa bakat, perjalanan itu hampir mustahil. Tapi, bakat sahaja tidak cukup untuk menjadi juara dunia. Tetapi tanpa bakat, perjalanan itu hampir mustahil. Sejak usia muda, Hakim Danish menunjukkan keberanian ketika membrek, kawalan motosikal yang tenang dan kemampuan bersaing dengan pelumba terbaik. Setiap musim, prestasinya terus meningkat dan itu adalah tanda seorang pelumba yang sentiasa belajar. Pengalamannya di Eropah. Ramai pelumba berbakat gagal kerana tidak mampu menyesuaikan diri dengan perlumbaan di Eropah. Tetapi Hakim Danish memilih jalan yang lebih sukar. Beliau membina pengalaman di litar-litar dunia, mempelajari setiap selekoh, setiap keadaan cuaca dan setiap cabaran. Pengalaman inilah yang membentuk seorang pencabar sebenar. Persaingan di Moto3 sangat sengit. Strategi pasukan, konsistensi, kecergasan fizikal dan sedikit nasib semuanya memainkan peranan. Hakim Danish perlu terus mengumpul mata dalam setiap perlumbaan dan mengelakkan kesilapan yang boleh menjejaskan peluangnya. Sebagai penutup, bolehlah kita buat kesimpulan. Soalannya, bolehkah Hakim Danish menjadi juara dunia? Jawapannya, ya, beliau mempunyai bakat. Beliau mempunyai keberanian, beliau semakin matang sebagai pelumba. Tetapi untuk menjadi juara dunia, setiap perlumbaan selepas ini akan menjadi penentu. Impian itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. Ia sedang dibina, satu perlumbaan demi satu perlumbaan. Dan mungkin, suatu hari nanti, jalur gemilang akan berkibar di pentas tertinggi kejuaraan dunia Moto3. Driven by Passion Motorsport menyatakan, di sini, setiap perlumbaan mempunyai sebuah cerita.